Guys, ini dia lagi berita update terkini guys. W Moto Nexi Plus Pro yang terbaru, warna yang terbaru, dan baru sahaja dilancarkan. Terdapat 4 spesifikasi yang berbeza dengan sebelum ni ya. Dan untuk yang terbaru ni, dia hadir dengan backrest ni untuk seat terbaru. Seat untuk yang lama ni macam ni, yang standard, dia tak ada backrest. Lepas tu dia ada lampu tambahan di bahagian hadapan ni. Lampu makin terang lah lampu korang. Versi yang lama di bawah ni dia tak ada lampu. So kat sini cuma ada cover plastik ni saja, kosong je Lagi satu, ada connectivity dengan phone korang melalui apps yang dia bagi, road cam, dan lagi satu Kabit Ride. Ada 2 apps yang boleh connect dengan phone korang. Dan lagi satu dia hadir dengan TPMS. Jadi 4 perkara yang ditambah baik. Alright. So aku tengok motor ni memang sedap mata memandang Dari segi kemasan dia tu, dia punya compact, dia punya weight pun tak berat sangat, lebih kurang dalam 136 kg untuk berat kering dan 142 kg untuk berat basah. So kalau berat-berat macam itu, dia punya ride easy dan sangat nimble. Nak mencilok-cilok tu memang ngam Capacity engine 174cc dengan 13.5 kW. Yang ni dia punya look dia. So depan meter dia ni, TFT meter ni, dia ada cap kat sini untuk screen punya protection lah depan ni. So kemasan depan ni pun smart guys. Dia ada 2 warna di bahagian hadapan ni. Dia combine dengan kelabu, dan lagi satu yang ni warna dark gold lah, ataupun lebih kurang warna coklat. Dan tepi dia macam ni, depan dia macam ni, kemas. Pemijak kaki ni, floor pad ni, kemasan dia cantik kemas. Dari segi ketinggian tempat duduk dia tak tinggi sangat, 765 mm. Sesuai untuk yang dah rendah, especially penunggang wanita. Sesuai untuk korang. So kita tengok ruang bawah seat dia macam ni. Dan untuk pengetahuan korang, harga yang ditawarkan untuk V2 bermula daripada RM9,288. Alright, itu saja geng perkongsian. So mana yang nak dapat? Seperti biasa, korang boleh roger dekat ruangan komen. Alright geng, jumpa lagi. Assalamualaikum. Jadi baik, kawan-kawan yang nak dapatkan jentera idaman korang boleh je datang ke Chaiken Motorcycle. Terdapat 10 cawangan di sekitar Lembah Kelang, dibuka setiap hari termasuk hari Ahad. Dan kalau korang tak nak datang, korang call, hubungi di ruangan komen.